video eh? Ini buka si Mami. Buka. Welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum. Perjalanan kami diteruskan lagi dari Zurich ke Milan yang mana mengambil masa lebih kurang 3 jam 20 minit. Okay, kami naik train dari stesen utama Zurich HB iaitu antara stesen yang tersibuk di Eropah. Okay, sepanjang dalam train, pemandangan memang tenang dan menyejukkan hati. Okay, kiri kanan penuh dengan tasik, rumah-rumah kayu Switzerland dan landscape berbukit yang bersalji yang sangat mendamaikan. Okay, tapi si adik ni dia macam tak heran je dengan pemandangan tu. Okay, sibuk tengok muka sendiri reflect daripada cermin tingkap train ni. Okay, laluan train melalui Ticino region iaitu bahagian Itali Switzerland. Okay, kawasan macam Bellinzona, Lugano, Siasso, okay, semua ni view dia macam dalam postcard. Okay, train lalu kawasan berbukit dan tasik, sangat cantik. Okay, bila train makin dekat nak masuk Itali, akan lalu tepi tasik Como. Okay, Lake Como. Nampak sipi-sipi je sebenarnya, okay, dari dalam train. Tapi still juga boleh nampak kecantikan dia. Okay, especially bila lalu kawasan sekitar Como San Giovanni Station. Okay, kalau turun kat stesen tu sebenarnya, kalau you ada macam kita orang tak turun kat stesen Como. Tapi kalau you all datang ke sini, boleh singgah di stesen Como dan boleh jalan kaki je untuk pergi ke tasik Como. Okey, kalau you all tertanya-tanya, sebenarnya kalau kita naik train daripada Zurich HB menuju ke Milan, seat nak duduk sebelah mana? Sebelah kiri ke sebelah kanan menuju ke Milan yang nampak view cantik? Okay, kat sini Mami nak share, kalau dari Zurich HB sebelum masuk ke Itali, duduk di sebelah kanan, view gunung-gunung bersalji lebih cantik. Okey, sebelah kiri agak tak banyak sangat view. Okey, tapi bila train dah hampir-hampir nak masuk ke Itali, sebelah kiri lebih cantik. Okey, macam kes kita orang, sebab train ni tak ramai orang waktu ni, jadi kami dapat duduklah dekat sebelah kanan waktu dekat dari Zurich tu. And then bila train ni berhenti kat stesen, ada passenger yang keluar masuk bersilih ganti dan kami pilih untuk duduk dekat sebelah kiri menuju ke Milan. So alhamdulillah pilihan tu tepat sebab memang betul nampak view yang cantik dekat sebelah kiri. Tasik Como pun nampak dekat sebelah kiri. Alright, tips yang lainnya adalah make sure sebelum naik train you all bawa snack siap-siap. Okay, sebab dalam train ni tak ada makanan yang halal. Okay, jadi belilah siap-siap dekat Zurich HB. Okay, tapi tak perlulah nak beli makanan yang macam nasi yang mengenyangkan ke apa, sebab dekat Milan banyak je restoran halal. Okay, macam kes kita orang memang 3 jam lebih tu agak panjang untuk anak-anak. Jadi Mami dah sediakan siap-siap buku aktiviti untuk anak-anak. Okay, and then bila nak memasuki ke Itali, okay, kena standby siap-siap tiket dan pasport. Okay, sebab akan ada immigration spot check sebab kita melintasi sempadan Switzerland, Itali. Dan paling penting, kamera kena standby sebab scenery sepanjang jalan sangat berbaloi untuk dirakam.
Alhamdulillah, akhirnya sampai di Milano Centrale, iaitu stesen utama di Milan. Stesen ni memang besar dan bangunan dia sangat ikonik dengan seni bina klasik Eropah. Jadi dari sini boleh sambung naik metro ataupun subway dekat luar bangunan ataupun boleh je jalan kaki ke tempat-tempat attraction lain seperti di Duomo di Milano. Boleh katakan berhampiran juga. Cuma dekat Milan ni dia bukan dia tak friendly untuk berjalan kaki sangat sebenarnya, tak sama macam dekat Zurich. Untuk Mami dan Daddy, kami ambil peluang dulu bergambar dengan ambil gambar anak-anak. Kemudian sebab ni dah waktu lunch, Mami dah tengok siap-siap restoran halal sangat dekat, dalam tak sampai 200 meter pun daripada stesen Milano Centrale ni. Inilah dia restoran halal yang berdekatan dengan Milano Centrale. Kami berjalan tak sampai pun 5 minit, dalam 3 minit macam tu je. Dan kalau you all nak datang, nama kedainya adalah Bab Al-Yaman ataupun boleh Google NYX Hotel Milan. Makanan dekat sini banyak, portion dia banyak. Dan bagi kami agak murah, sangat murah lah jika nak dibandingkan dengan dekat Zurich. Disclaimer, yang mana bagi iPad dekat anak-anak dekat restoran untuk makan ni sebenarnya perkara yang tak bagus. Cuma bila kita berada di Eropah, orang-orang Eropah ni dia tak boleh terima kalau budak-budak bising. Menjerit-jerit lagi lah kan, silap-silap boleh kena halau. So that's why Mami dan Daddy memilih untuk bagi anak main iPad sementara tunggu makanan sampai. Makanan pun dah sampai, so kita orang order 2 pinggan sahaja. Dan ini pun memang tak habis, siap boleh tapau lagi. Sambal dia pun sedap sangat, berbaloi kita orang order kat sini. Nampak tak? Bila dah kenyang, muka anak-anak pun auto happy. Jadi kami teruskan perjalanan untuk ke Duomo di Milano atau lebih dikenali sebagai Milan Cathedral yang terletak di Piazza del Duomo, Milan. Untuk naik metro dari Milan Centrale ni, cari papan tanda warna kuning bertulis M untuk metro. So ikut je arah metro line M3 yang warna kuning tu, and then beli tiket dekat metro. Mesin layan diri ada dekat semua pintu masuk metro. Tiket dalam €2.50 sahaja untuk one way travel. So make sure you all scan tiket dekat gate. Gate akan buka bila tiket sah. Kalau ada masalah scan tapi gate terbuka, hati-hati. Sebab ni yang selalu jadi perangkap untuk turis kena saman. Dan yes, untuk kami, memang kami masuk dalam perangkap turis scam ini. Waktu kami scan, gate terbuka. Sebab itulah kami boleh masuk. Tapi bila sampai di stesen Duomo, seperti telah dirancang. Penguasa dah siap blok kita orang. Orang lain elok je jalan. Dalam keadaan ramai orang keluar daripada train tu, polis boleh tahan kita orang je. Sebab nampaklah kita orang ni turis. Polis kat situ memang aim nak blok kita orang dan check tiket. Walaupun kami ada tiket, konon-konon kami ni tak scan. Kalau tak scan, macam mana boleh masuk kan? Polis pun tak boleh bercakap bahasa Inggeris. Cara diorang memang niat untuk saman kita orang. Jadi tak ada langsung nak membantu. Jadi ini memang gila lah, dan pengajaran buat Mami dan Daddy supaya lain kali jangan main redah je ke tempat yang tak biasa, especially bila bawa anak-anak. So kita orang kena saman dalam €150. Memang rasa nak marah dan tak puas hati sangat. Jadi untuk you all, berhati-hatilah. Mami pernah ke Rome, pernah ke Venice. Tapi Milan ni lain macam sikit. So ini adalah trip kita orang yang pertama dan terakhir ke Milan.
Ada tai burung. Kakak di sana. Mami snap picture kakak. Ni, sana. Jom. Jom, kita jalan. Adik, kena kaki daddy tu sayang. Adik bird, adik bird, adik. Adik bird. Banyak bird. Aira. Aira follow daddy, Aira. Bukan follow bird. Follow daddy. Aira. صورة باشا عندنا صورة هل تبي صورة Arisa. Lepas dah habis explore sekitar 2 mall di Milano, kami decide untuk jalan kaki balik ke Milano Centrale. Bukan sebab nak jimat sangat pun, tapi sebab kami dah serik. Okay, pengalaman kena perangkap scam dekat stesen subway masa datang tadi tu memang buat mami dan daddy rasa macam cukuplah sekali je kan. So sebab kami tahu kami tak salah, so kami pilih untuk jalan kaki. Tapi baru sedar laluan berjalan kaki dekat Milan ni tak mesra langsung. Tak macam dekat Switzerland ataupun dekat London. Okay, banyak jalan sempit, orang pun ramai. Kadang-kadang kena silang dekat traffic light. Okay, dekat tengah-tengah traffic light. Okay, jadi kami kena lalu laluan yang tak proper. Okay, kadang melilau jugalah stroller wagon. Terhentak sana sini. Dan honestly, rasa tak secure bawa anak-anak kecil ni. Milan ni mungkin menarik bagi orang yang suka shopping branded. Okay, macam kat sini banyak sangat barang-barang branded. Vibe dia, mami tak nampak macam, okay, especially untuk anak-anak kecil ni. Mungkin dia sesuai untuk orang yang datang, yang minat fashion dan architecture. When I was born, the first words that I had
walking in this great big world. I gaze in awe at the wonders of Allah. And as I learn the cruel lessons of life, Islam shines through as my guiding light. I am a Muslim, Islam my deen, Allah my Lord, His word Quran, Muhammad Prophet, peace be upon him. I am a Muslim for all of time. Someday, somehow, my journey here will end. I know not when Allah will call me home. This life I live, oh what a blessed thing. As death comes to me, these words I will sing. I am a Muslim, Islam my deen, Allah my Lord, His word Quran, Muhammad Prophet, peace be upon him. I am a Muslim for all of time. Bila dah penat berjalan hampir setengah jam, akhirnya kami sampai juga ke Milano Centrale. Okay, penat tu memang terasa, tapi bila tengok anak-anak tetap senyum dan happy, Mami tahu semua tu berbaloi. Yelah, anak-anak bukan tahu pun apa yang jadi. Mereka cuma ingat yang best-best je. Dan Mami pun belajar untuk tengok dunia dari mata anak-anak. Lebih mudah, lebih ikhlas. Okay, so sambil tunggu train kami jam 6 petang, kami ambil peluang bergambar puas-puas sekitar Milano Centrale. Momen-momen ni lah yang kami nak simpan dalam memori. Okay, kami sampai semula di Zurich hampir jam 10 malam. Okay, cuaca sejuk, angin pun kuat. Okay, terus naik tram dan balik ke hotel untuk rehat. Esoknya, kami lepak santai je dekat Zurich, tak rushing, just chill je sebab lusa tu kami akan check out dan bergerak ke destinasi seterusnya. Okay, destinasi kami seterusnya adalah Interlaken, Grindelwald, Luzern dan Engelberg. Subhanallah, semua tempat tu sangat best. Okay, Alhamdulillah untuk rezeki dan kekuatan sepanjang perjalanan ni, dan insya-Allah kami akan sambung cerita dalam vlog yang seterusnya. Terima kasih sebab tengok sampai habis dan doakan kami sekeluarga terus kuat, sabar dan terus dapat cipta kenangan yang indah. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Kursi nombor 2. Ya. Ya, boleh kan? Ya. Don't forget to click the like button and subscribe to my channel. Thanks!